Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syahira dan saya akan memulakan pembincangan ini. Pertama sekali adalah pendapatan tinjauan awal berkenaan isu kebersihan dan kemasan kelas. Pemerhatian dilakukan semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran terhadap murid tingkatan 1 di SMK Bandar Baru. Dapatan yang didapati adalah tahap kesedaran murid terhadap kebersihan dan kekemasan kelas adalah sangat rendah. Keadaan kelas didapati kurang bersih berdasarkan tinjauan awal pengkaji. Antara tingkah laku murid yang diperhatikan oleh pengkaji adalah murid membuang sampah merata-rata di dalam kelas serta meja dan kerusi tidak disusun dengan rapi. Antara kesan masalah yang berlaku apabila kelas tidak berada di dalam keadaan yang bersih adalah suasana yang kotor menjejaskan tingkah laku murid dan menyebabkan suasana PDP menjadi tidak selesa untuk guru dan juga murid. Hal ini menunjukkan kekurangan nilai dalam diri murid seperti tanggungjawab, disiplin dan juga hormat terhadap ruang yang dikongsi bersama iaitu bilik darjah. Jadi ini adalah bukti gambar yang diambil oleh pengkaji di dalam kelas tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru, di mana gambar pertama menunjukkan sampah sarat yang bertaburan di dalam meja dan juga di bawah meja. Dan gambar kedua yang menunjukkan langsir tidak diikat dan buku ditinggalkan di dalam kelas. Seterusnya, usaha pengkaji dalam menangani isu kebersihan dan kekemasan kelas. Pengkaji mempunyai hubungan baik dan berkomunikasi secara berkesan dengan murid. Hal ini memudahkan pengkaji untuk memberi teguran dan nasihat secara langsung. Pengkaji juga berpengalaman dalam menguruskan kelas dan aktiviti luar bilik darjah dalam menangani isu kebersihan dan kekemasan dalam bilik darjah. Sebagai contoh adalah gotong royong. Pendekatan kreatif seperti penghasilan carta tugasan kebersihan dan sudut motivasi kelas juga telah diperkenalkan sebagai usaha pengkaji dalam memupuk rasa tanggungjawab dan kerjasama dalam kalangan murid. Seterusnya, kelemahan pengkaji dalam menangani isu ini. Kekangan masa untuk melakukan pemantauan secara berterusan terhadap aktiviti kebersihan kelas menyukarkan usaha pengkaji dalam memastikan kebersihan dan kekemasan kelas terjaga. Kurangnya pemantauan daripada pengkaji secara berkala menyebabkan sukar untuk mengenal pasti punca masalah yang sebenar. Pelibatan murid juga dalam aktiviti kebersihan juga adalah rendah. Semasa PDP yang lalu, pengkaji mendapati bahawa murid sedar akan keberadaan kelas yang tidak bersih. Kajian yang dijalankan oleh Rahman dan Ismail pada tahun 2022 menyokong penyataan ini di mana kekangan masa dalam kalangan pendidik serta kurang pemantauan adalah antara salah satu punca mengapa usaha mendidik murid tentang kebersihan sering tidak mencapai hasil yang diharapkan. Seterusnya adalah objektif kajian. Yang pertama adalah objektif umum di mana kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab murid tingkatan 1 amanah terhadap kepentingan kebersihan dan kekemasan kelas dengan menjalankan program Zero Sampah dalam kelas. Untuk objektif khusus bagi kajian ini adalah yang pertama adalah untuk menggalakkan penglibatan aktif murid dalam menjaga kebersihan kelas melalui pendekatan intervensi yang menarik dan juga berkesan. Yang kedua adalah untuk membantu murid tingkatan 1 amanah dalam memastikan kebersihan dan kekemasan kelas berada dalam tahap yang baik melalui program Zero Sampah dalam kelas. Seterusnya, saya akan menyambung berkaitan dengan lokasi dan peserta kajian. Jadi, lokasi kajian tindakan ini dijalankan adalah di SMK Bandar Baru dan peserta kajian yang terlibat adalah seramai 25 orang murid daripada tingkatan 1 iaitu kelas tingkatan 1 amanah, yang mana kelas 1 amanah ni telah dilihat sebagai kelas yang mempunyai masalah untuk memastikan kebersihan dan juga kekemasan kelas mereka terjaga setelah selesai sesi persekolahan. Pemilihan peserta kajian ini juga dibuat berdasarkan rekod dan juga pemerhatian awal yang dilakukan terhadap kebersihan dan kekemasan kelas yang ditunjukkan oleh kelas-kelas tingkatan 1 di sekolah tersebut, yang mana kelas 1 amanah ni merekodkan markah yang paling rendah di antara kelas-kelas murid tingkatan 1 yang lain. Bagi tempoh masa kajian tindakan ini pula adalah dijalankan secara keseluruhan selama 10 bulan. Untuk 3 bulan yang pertama iaitu Januari hingga Mac akan dilakukan pemerhatian awal untuk melihat masalah kebersihan yang dihadapi dalam kalangan murid tingkatan 1, yang mana pemerhatian awal ni dilakukan berdasarkan interview dan juga pemerhatian terhadap murid dan guru. Dalam pada masa yang sama juga, perancangan intervensi akan dilakukan setelah masalah telah dapat dikenal pasti, yang mana intervensi ni akan dirangkalah untuk mengatasi masalah kebersihan yang berlaku. Untuk pelaksanaan intervensi pula akan dijalankan selama 6 bulan iaitu daripada bulan April hingga akhir bulan Oktober, yang mana intervensi ni akan dijalankan seiring dengan pemerhatian dan juga pengumpulan data sepanjang tempoh 6 bulan. Untuk setiap penghujung 3 bulan sekali akan dilakukan penambahbaikan intervensi dan juga refleksi, yang mana refleksi ni akan dilakukan selama 3 bulan sekali pada
bulan Julai untuk 3 bulan yang pertama dan pada bulan Oktober untuk refleksi akhir. Untuk laporan ataupun laporan akhir akan dilakukan setelah refleksi pada hujung 3 bulan yang terakhir untuk menambahbaikkan bagi kajian lanjutan untuk masa hadapan. Assalamualaikum. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan kepada kaedah pengumpulan data bagi pelaksanaan program intervensi zero sampah dalam kelas. Kaedah pengumpulan data ini dibuat untuk mengenal pasti punca-punca masalah kebersihan di dalam kelas dengan menggunakan kaedah pemerhatian terhadap keadaan kebersihan kelas dan temu bual bersama seorang guru kelas serta wakil murid daripada tingkatan 1 amanah. Kaedah ini membolehkan kami memahami situasi sebenar dan mendapatkan pandangan secara terus daripada pihak terlibat. Bagi pelaksanaan intervensi pula, data dikumpul melalui pemerhatian berterusan terhadap tahap penjagaan kebersihan dan kekemasan kelas oleh murid. Pemerhatian dibuat dengan menggunakan rubrik pemarkahan khusus yang telah dibina sebagai panduan untuk menilai kriteria kebersihan yang ditetapkan. Sistem pemarkahan bintang turut diperkenalkan yang mana digunakan bagi memberi markah harian kepada kelas berdasarkan pencapaian mereka dalam menjaga kebersihan mengikut kriteria dalam rubrik yang telah disediakan. Selain itu, kaedah lain yang turut digunakan adalah berdasarkan maklum balas daripada guru dan murid bagi menilai perubahan sikap murid dalam menjaga kebersihan serta tahap keberkesanan intervensi yang dijalankan. Pandangan mereka sangat penting untuk memastikan intervensi ini memberi impak positif yang berterusan. Di akhir setiap 3 bulan, satu laporan refleksi akan disediakan berdasarkan rekod dan data yang telah dikumpulkan. Laporan ini akan digunakan bagi tujuan penambahbaikan intervensi secara berperingkat. Laporan akhir juga akan dilakukan untuk menilai tahap keberkesanan intervensi secara keseluruhan dari segi penilaian proses, cabaran dihadapi dan tambahan cadangan penambahbaikan bagi kajian lanjutan pada masa akan datang. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah analisis data dalam kajian ini. Pertama, data yang diperoleh melalui pemerhatian dan sistem pemarkahan bintang dianalisis secara kuantitatif, di mana markah kebersihan harian akan dikumpulkan dan dikira puratannya secara mingguan. Markah yang diambil akan dianalisis untuk dilihat sama ada tahap kebersihan kelas meningkat atau menurun sepanjang kajian dijalankan. Kedua, maklum balas daripada guru dan murid akan dianalisis secara kualitatif dan dinilai dari segi persepsi serta pandangan, pengalaman dan cadangan yang diberikan untuk menilai keberkesanan program dan menambah baik intervensi yang dijalankan. Akhir sekali, refleksi atau laporan akhir akan dibuat secara naratif, yang mana laporan ini memberi gambaran keseluruhan tentang keberkesanan intervensi dari segi kesedaran murid dan tahap kebersihan kelas serta mengenal pasti bahagian yang boleh diperbaiki untuk kajian lanjutan pada masa hadapan. Di sini saya lampirkan jadual pelaksanaan intervensi kajian tindakan melalui carta Gantt. Langkah pertama yang dijalankan di dalam kajian tindakan ini ialah identifikasi masalah untuk mengenal pasti masalah dan punca-punca masalah kebersihan yang berlaku pada murid tingkatan 1 amanah menggunakan kaedah tinjauan dan maklum balas berdasarkan temu bual. Langkah identifikasi masalah yang pertama ialah kaedah tinjauan berdasarkan pemerhatian terhadap kebersihan kelas tingkatan 1 yang telah dijalankan selama 3 bulan bermula daripada 1 Januari sehingga 31 Mac, di mana hasil tinjauan melalui pemerhatian mendapati bahawa kelas sering ditinggalkan dalam keadaan yang tidak terurus dan kotor, seperti sisa sampah berada di merata kelas, meja dan kursi tidak disusun dengan rapi, tingkap kelas dan kipas berhabuk serta papan putih juga tidak dibersihkan selepas sesi pembelajaran tamat. Keadaan ini telah menimbulkan ketidakselesaan kepada guru dan murid ketika memulakan sesi pembelajaran pada hari seterusnya. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah maklum balas menggunakan temu bual yang dijalankan bersama guru kelas dan ketua kelas tingkatan 1 amanah. Wakil daripada kelas ini dipilih kerana merekodkan markah kebersihan yang terendah selama 3 bulan berturut-turut. Terdapat 4 soalan kepada guru dan 5 soalan telah diajukan kepada ketua kelas 1 amanah di mana hasil identifikasi masalah mendapati bahawa tahap kebersihan bilik darjah tingkatan 1 amanah berada dalam keadaan yang tidak memuaskan disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu kekurangan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kebersihan dan kekemasan kelas, kekurangan pemantauan guru-guru kerana tidak dipantau secara konsisten disebabkan oleh kengkangan masa guru-guru. Seterusnya kita beralih kepada langkah yang kedua iaitu perancangan. Dalam langkah ini, kajian ini dijalankan kerana berlakunya masalah murid yang kurang peka terhadap kebersihan bilik darjah. Jadi terdapat beberapa perkara seperti sampah, kertas, plastik yang sering ditinggalkan, sampah yang tidak dikosongkan. Jadinya beberapa perkara ini dapat menjejaskan keselesaan serta kesihatan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku. Matlamat utama kajian ini adalah untuk nak meningkatkan kesedaran dan rasa tanggungjawab murid terhadap kebersihan. Seterusnya nak membentuk budaya bilik darjah yang bersih, selesa dan bebas sampah. Jadi dalam langkah yang kedua ini, kami telah merangka 3 tindakan utama. Yang pertama, kami menjalankan program Zero Sampah dalam kelas, di mana program ini akan memberikan murid dapat dididik secara langsung tentang pentingnya menjaga kebersihan
Malah program ini juga dapat mendorong mereka untuk saling mengingatkan dan mengamalkan sikap bertanggungjawab setiap hari. Yang kedua pula, kami memperkenalkan sistem pemarkahan yang dinamakan bintang kebersihan. Sistem ini menggunakan rubrik penilaian yang menyeluruh, termasuklah aspek kebersihan, aspek lantai, tong sampah, susun atap perabot, sudut bacaan, hiasan kelas dan juga elemen kreativiti. Jadi sistem rubrik ini juga dinilai dari segi 4 tahap penilaian yang berbeza seperti cemerlang, baik, memuaskan dan lemah. Sistem rubrik ini akan digunakan dalam pemantauan. Jadi pemantauan yang ada akan dijalankan setiap hari dan markah akan dikumpul setiap minggu. Oleh itu, bagi kelas yang terbaik akan diberikan anugerah dan ganjaran seperti anugerah bintang kebersihan. Manakala untuk kelas yang tercorot akan diberikan tindakan seperti banner kelas terkotor. Bagi sistem ini kami menggunakan elemen gamifikasi dengan pertukaran markah dan bintang. Contohnya markah yang diperolehi akan ditukar dengan bintang. Bintang antara contoh ada contoh pertukaran yang boleh dilakukan seperti jam rehat tambahan atau apa-apa aktiviti santai. Manakala untuk kelas yang tercorot akan diberikan bimbingan tambahan. Yang ketiga, kami melaksanakan sistem demerit bagi kelas yang tidak menjaga kebersihan. Tetapi sistem ini tidaklah bersifat untuk menghukum semata-mata, tapi ianya lebih memberikan peluang kepada murid untuk dibimbing melalui sesi kaunseling. Jadi contohnya, nama murid yang melanggar peraturan akan direkod dan mereka akan diberikan tunjuk ajar untuk membina semula sikap positif. Sementara itu, kami juga ada melantik duta kebersihan dalam kalangan murid. Jadinya, pelantikan duta kebersihan dalam kalangan murid ini membolehkan penglibatan murid sebagai pemimpin kecil yang boleh memantau dan menyemai semangat kerjasama dalam kalangan rakan sekelas. Jadi, hasil pelaksanaan program ini, murid dapat menjadi lebih peka terhadap kebersihan, lebih bekerjasama dan suasana bilik darjah dapat menjadi lebih ceria dan selesa untuk belajar. Pendekatan ini turut menjadikan murid mempunyai nilai sivik dan disiplin diri yang juga semakin baik. Serta dapat menunjukkan peningkatan disiplin dan lebih bertanggungjawab. Kita teruskan dengan langkah yang ketiga iaitu pelaksanaan intervensi. Melalui pelaksanaan ini, ia mempunyai 3 komponen iaitu pertama pelaksanaan program Zero Sampah dalam kelas. Intervensi ini dilaksanakan dari 1 April hingga 7 Julai 2025 bermula dengan majlis pelancaran semasa perhimpunan sekolah. Kalimat program ini disampaikan kepada semua warga sekolah dan murid akan menyanyikan lagu yang bertemakan kebersihan bagi menaikkan semangat. Pada hari yang pertama, aktiviti gotong royong bilik darjah akan dijalankan bersama guru dan murid untuk mewujudkan rasa tanggungjawab. Program ini turut disemarakkan dengan pertandingan melukis poster, sajak dan syair yang bertemakan dengan kebersihan. Yang kedua pula ialah sistem pemarkahan bintang kebersihan. Satu sistem pemarkahan harian akan diperkenalkan untuk menilai tahap kebersihan kelas. Seorang guru bertugas akan memberi markah berdasarkan rubrik yang disediakan dan markah mingguan akan dipaparkan di papan kenyataan kelas. Pengawas sekolah pula akan ditugaskan untuk memantau kelas semasa rehat dan waktu tamat sekolah. Kelas yang mendapat markah tertinggi setiap bulan akan menerima hamper dan trofi bintang kebersihan sebagai ganjaran. Melalui sistem ini, ia bertujuan untuk memupuk semangat bersaing secara sihat serta membina disiplin dan kerjasama dalam kalangan murid. Yang ketiga iaitu sistem demerit. Melalui sistem demerit, kelas yang merekodkan markah kebersihan terendah setiap minggu akan dikenakan demerit. Antara tindakan yang akan diambil ialah pertama, penampalan surat amaran di pintu kelas, pengumuman semasa perhimpunan bulanan, dan kelas berkenaan perlu tampil ke hadapan dan membawa kain rentang kelas terkotor untuk digantung di dalam kelas. Guru kelas juga akan mengadakan sesi refleksi mingguan bersama murid untuk membincangkan punca dan cadangan untuk penambahbaikan. Langkah ini ialah bertujuan untuk menanamkan kesedaran, rasa tanggungjawab dan keinsafan dalam kalangan murid. Kita teruskan dengan langkah yang keempat. Langkah keempat adalah pengumpulan data. Terdapat 3 kaedah pengumpulan data yang akan digunakan untuk pelaksanaan intervensi ini, iaitu penerimaan maklum malas daripada murid-murid, perbandingan data, nilai perubahan skor dan sikap murid, serta laporan akhir mengenai tahap keberkesanan program intervensi. Bagi kaedah maklum baras daripada murid, data akan dikumpulkan melalui soal selidik bersama murid sebelum, semasa dan juga selepas intervensi, dan juga temu bual separa struktur di mana murid akan dipilih secara rawak. Data juga akan dikumpulkan melalui buku catatan refleksi guru dan juga kotak suara dan ruangan cadangan murid. Bagi kaedah perbandingan data nilai perubahan skor dan sikap murid, sistem bintang kebersihan akan direkodkan dan pemerhatian akan dijalankan secara harian. Perubahan skor soal selidik sikap murid akan dianalisis. Data akan ditriangulasikan. Yang terakhir ialah
laporan akhir mengenai tahap keberkesanan program, di mana data kuantitatif dan kualitatif akan dihuraikan dengan lengkap berserta dengan penilaian pencapaian objektif program intervensi dan cadangan penambahbaikan akan disertakan dalam laporan.